Oke, Saudara Peter. Em, Saudara Peter sebelum ini memang tidak pernah mencuburi dalam bidang politik. Jadi apakah yang membuatkan Saudara Peter tiba-tiba berminat mencuburi dalam bidang politik dan mencalonkan diri pula pada PRN ke-17 ini? Coba Saudara Peter beritahu, huraikan. Baik, terima kasih kepada soalan itu. Sebenarnya uh, minat, kalau dikatakan minat lah, tapi sebenarnya bagi saya ini adalah satu tanggung jawab sebenarnya. Sebab dalam tempo saya berkhidmat dalam kerajaan, saya telah terdedah kepada tugas-tugas perkhidmatan awam, termasuk pentadbiran pejabat, pentadbiran awam, pentadbiran kaki tangan, pengurusan hutan, pengurusan aset kerajaan, pembangunan proyek-proyek pembangunan, penyediaan kertas kerja untuk proyek pembangunan dan sebagainya. Dan melalui pengalaman-pengalaman serta pendedahan semasa bertugas dengan kerajaan, saya banyak melihat bahwa masih banyak perkara yang kita perlu perbaiki demi kemajuan Sabah dan rakyatnya yang lebih baik. Dan ada sesuatu yang telah saya dapat ilham ataupun satu kefahaman yang mungkin agak lain sedikit daripada kebanyakan rekan-rekan, yaitu dalam berpolitik kita di negeri ini ataupun dalam negara Malaysia ini, kita terlampau terikat dengan politik kepartian. Sedangkan di dalam perlembagaan, sekiranya kita hayati ataupun kita rujuk perlembagaan itu dan kita kaji dan hayati, sebenarnya sistem kerajaan kita ini bukanlah sistem kerajaan politik. Kita ini adalah sistem kerajaan berperlembagaan, raja berperlembagaan. Dan kalau kita lihat perlembagaan persekutuan Malaysia bandingkan dengan perlembagaan negeri Sabah, dia ada kesamaan dia dari segi pemilihan wakil rakyat dan juga proses tubuh kabinet, ya, itu kalau di peringkat persekutuan itu Perdana Menteri diketuai oleh Perdana Menteri, manakala dalam negeri dia diketuai oleh Ketua Menteri. Tapi proses dia sebenarnya sama. Cuma kalau diperhatikan dari segi sejarah, saya dapati bahwa di Sabah telah berlaku satu pindaan terhadap artikel ataupun perkara 6 dalam perlembagaan Sabah di sekitar tahun 90-an, di mana perkara 6/7 telah dimasukkan di dalam perkara 6 perlembagaan negeri itu. Di mana perkara 6/7 itu merujuk kepada perkara 6/3, bahwa maksud perkara 6/3 itu ialah mana-mana presiden parti politik yang mendapat undi terbanyak ataupun kursi terbanyak, itulah yang dimaksudkan sebagai yang mendapat keyakinan majoriti di bawah artikel ataupun perkara 6/3 itu. Dan ini sedikit yang saya nampak ada kesukaran sedikit. Dan saya telah berdiam dirilah selama itu. Saya telah sedar perkara ini beberapa tahun yang lalu sebelum saya berpencen. Tapi apabila kita merujuk kepada perlembagaan persekutuan, peruntukan sebagaimana maksud perkara 6/7 dalam perlembagaan negeri itu tidak ada dalam perlembagaan persekutuan. Dan kalau kita rujuk kepada perlembagaan negeri yang asalnya sebelum dipindah pada tahun 90-an itu, dia sama seperti serupa dengan peruntukan dalam perlembagaan persekutuan kita. So mungkin ada satu kesilapan di tahun 1990 itu, di mana pemimpin-pemimpin kita ataupun penggubal-penggubal undang-undang di Dewan Undangan Negeri
telah memasukkan perkara 6/7. Dan mujurlah pada tahun 2023 bulan Mei kalau sudah silap, peruntukan perkara 6/7 itu telah dimansuhkan ataupun repealed. Ya, jadi selepas dia dimasukkan, maka saya bertambah yakin bahwa apa yang saya katakan dari awal tadi, bahwa sebenarnya kerajaan kita ini bukanlah kerajaan parti politik. Okay? Dan oleh yang demikian, saya telah mengambil kesempatan ini untuk coba berkongsi. Mungkin apa yang saya coba kongsikan di sini boleh membantu kita untuk politik kita ini lebih sehat. Okay? Kalau kita lihat sekarang, ataupun sejak kebelakangan ini, banyak parti politik tumbuh bagai cendawan selepas hujan. Kenapakah itu? Itu mungkin sebab artikel 67 itu telah dibiasakan. Okay? Telah terbiasa kepada pemahaman masyarakat. Tapi selepas dia telah dimansuhkan, kita sepatutnya kembali kepada yang asal. Yaitu kita bukanlah kerajaan parti politik, kita sepatutnya selepas pilihan raya, kalau negeri ya, selepas saja pilihan raya negeri itu, kita perlulah merujuk kepada perkara 6/3 itu. Di mana dalam perkara 6/3 itu proses pembentukan menteri kabinet, jemaah kabinet ialah hendaklah terlebih dahulu Tuan Yang Terutama melantik seorang dari kalangan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri itu menjadi sebagai seorang Ketua Menteri, yang mana orang itu ataupun wakil itu menurut kepercayaan Tuan Yang Terutama, wakil itu mendapat keyakinan majoriti ahli-ahli dewan. Jadi banyak yang kita dengar, ada yang kita dengar rekan-rekan cakap mendapat sokongan. Tetapi kalau kita rujuk perkara 6/3, dia bukan sokongan, dia adalah keyakinan. Dan mungkin perkataan mungkin di bawah perlembagaan perkara itu juga hanya mungkin. Dan pada pendapat ataupun pada hemat beliau, Tuan Yang Terutama, pada hemat beliau, in his own judgment, mungkin orang itu mungkin mendapat keyakinan bukan sokongan. Jadi kalau kita coba digest ini semua, sebenarnya kita punya tubuh kerajaan ini, itu pembentukan kabinet itu mudah. Bukan seperti yang kita lihat sampai ada yang lompat tarik sokongan, dia kata sokongan, saya tidak sokong dia lagi. Tapi apa itu sokongan? Tidak ada isu sokongan di dalam undang-undang kita. Keyakinan saja. Mungkin kita yakin seorang itu boleh menjalankan tugas sebagai seorang ketua menteri, tapi tidak semestinya dia sokongkan. So di sana ada beza dia. Itu bagi saya lah. Kalau ada yang penjelasan yang lebih ataupun boleh membezakan apa yang saya paham ini, mungkin ya berterima kasih lah. Tapi setakat ini bagi saya itu yang saya paham lah. Jadi itulah salah satu sebab saya bertanding pada kali ini untuk coba berkongsi mana yang baik untuk kita. Sebab kita kena ubah cara kita mentadbir negeri ini. Kita tidak mau lagi parti politik, orang-orang parti-parti ini berperang. Sebenarnya parti itu tidak penting lagi. Sejak 2020 ataupun sebelum 1990-an itu, parti politik sebenarnya dia bukan perkara utama di dalam sistem tubuh kerajaan. Sehinggalah 1990-an dan akhirnya perkara 6/7 itu telah dimasukkan pada 2023. Kenapakah dia telah dimasukkan? Memang ada masalah dia lah kan? Tidak sesuai sebenarnya. Dia menyukarkan kita. Jadi saya bersyukur bahwa artikel 67 itu telah pun dimasukkan 2 tahun lebih yang lalu,
dan kita kembali kepada satu proses yang lebih baiklah, tidak lagi membingungkan kita. Dan sebaik-baiknya kalau sekiranya kita sadar bahwa kita ini bukanlah pekerjaan partai politik, dan partai politik itu bukanlah tulang belakang kerajaan, lebih baik kita ikut saja apa yang di dalam perlembagaan itu. Kita bekerja sama bersama-sama di dalam Dewan Undangan Negeri itu. Kita sebagai Sabahan 73 wakil rakyat, kita adalah satu. Semua wakil mewakili seluruh rakyat Sabah, bersatu padu kita bekerja bersama-sama. Jangan macam lagi ada puak-puak, ada kami kerajaan, kamu pembangkang. Jangan lagi itu. Sepatutnya ini tidak berlaku kalau kita ikut undang-undang kita, undang-undang tertinggi negeri ataupun negara. Kita sebenarnya satu. Kita di dalam sana gotong royong bekerja. Bukan ada pihak lain, ada pihak E, pihak B. Bila pihak E mencadangkan sesuatu, pihak B berusaha mencari poin-poin untuk menyerang. Bukan itu satu apa yang tidak sehat lah. Sesuatu yang tidak sehat. Kita kena hentikan itu. Kita mau yang sehat saja. Bantu-membantu, saling tolong-menolong. Saya rasa dengan cara itu Sabah ini akan lebih makmur, rakyat lebih bersatu padu, sayang menyayang dan sebagainya. Ada damai dan kesatuan di situ. So, saya harap itu yang saya dapat sumbangkan sekiranya saya dipilih oleh pemilih-pemilih ataupun rakyat-rakyat Timoyog ini untuk turut serta masuk ke Dewan Undangan Negeri.